Maaf semua, dalam 95 minit kita start. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua hadirin yang telah hadir pada wawancara kita pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan. Saya Nur Syifa binti Roslan, moderator bagi sesi webinar kita pada hari ini. Hari ini kita akan membicarakan satu topik yang sangat dekat dengan dunia pendidikan pada masa kini, iaitu cabaran dan strategi guru muda dalam mengajar subjek berasaskan teknologi. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Luqman kerana sudi menerima jemputan kami pada hari ini. Sebelum itu, saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada Cikgu Luqman kerana baru sahaja dianugerahkan sarjana dalam bidang pendidikan pada Sabtu yang lalu. Baik Cikgu, kita pergi lebih jauh. Boleh Cikgu perkenalkan diri Cikgu? Contohnya mungkin Cikgu boleh kongsi nama, tempat berkhidmat, subjek yang diajar dan sedikit tentang perjalanan perkhidmatan Cikgu setakat ini. Silakan Cikgu. Cikgu mic tak buka. Okey, dengar. Alright. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua, dan salam sejahtera lah kepada 28 orang dalam ni saya faham semua dalam ni majoritinya sains sains. Okey. Dan pertama kali ucapkan terima kasih lah kepada semua dan juga kepada Dr. Anis nama. Dr. Anis. Okey. So nama dulu nama walaupun dah ada saya bagi tahu je lah. Okey, nama Luqman Hakim Bekari merupakan salah seorang produk juga daripada UPSI Tupuksi lah. So kira sebagai alumni juga lah ni. Dah lama dari 2022. Okay. Dan sebelum saya masuk ke UPSI ni
Saya masuk ke Form 6. Saya masuk ke Form 6. Dan alhamdulillah rezeki saya dekat Form 6 tu lah, dapat menjadi salah seorang daripada 77 pelajar terbaik STPM dekat Terengganu. Waktu tu alhamdulillah. So daripada situ lah menjadi orang kata punca semangat nak menyambung ke orang kata ke arah yang lebih orang kata advance lah. Dan maka bersambunglah kehidupan saya dekat UPSI. Dan di UPSI saya ambil kos pendidikan teknologi maklumat. Dan kalau sekarang kalau dulu kod dia 80-20. 80-20. Kalau sekarang ni di fakulti meta lah kan. Tak silap saya fakulti meta. Betul. Fakulti meta. So daripada UPSI dan bergraduasi menjadi anak kandung Seluruh Budiman yang korang nanti akan jadi jugalah kan sebahagian daripada alumni tersebut. Dan alhamdulillah juga daripada UPSI ni saya antara yang saya dapat rezeki untuk mendapat first class. First class dan miss lah untuk dekan tu, insyaAllah. Tapi confirm boleh, tak masalah kan. Semua orang kata tak mustahil lah. Mustahil sebab nak kata kehidupan pendidikan saya rasa sebelum ni lah, sebelum STPM semua agak orang kata mengecewakan jugalah. Dan kemudian daripada grade dekat UPSI tu lah, saya berhasrat lah kalau saya try lagi untuk up lagi, cuba lagi untuk nak cabar diri kan. So sebab itulah sefikirnya berhasratnya saya untuk sambung ke sarjana pendidikan pendidikan komputer di UKM. Saya sambung di UKM. Dan semasa sedang belajar, semasa sedang kat UKM tu, saya dapat tawaran lah untuk posting di SMK Taman Keramat. Alhamdulillah, so dapatlah habiskan masters tu dekat hari itu. Baru je grad hari itulah. Alhamdulillah. Itu je kot. Baik cikgu. Terima kasih cikgu atas perkongsian sebentar tadi. Saya yakin semua dah dapat tahu sedikit sebanyak latar belakang Cikgu Luqman. Baiklah, baik cikgu. Sesuai dengan tema kita malam ni, guru muda merupakan guru yang berkhidmat kurang dari 5 tahun perkhidmatan. Jadi, pada pandangan cikgu sendiri, apakah peranan guru muda dalam dunia pendidikan pada masa kini? So sebagai seorang guru muda, saya ni pun baru saja masuk ke alam guru, alam guru bekerja ni lah pada bulan 2 hari tu. Baru je lagi, tak sampai setahun lah posting tu. Dan bila sebagai guru muda lah kan, peranannya kita ni sebagai salah satu pencetus ataupun sebagai satu spark yang baru untuk kita gerakkan perubahan dunia pendidikan tu sendiri. Sebab kalau kita tengok dunia pendidikan sekarang adalah sangat laju, perubahan dia sangat laju seiring dengan teknologi sekarang. Sekarang yang terkini adalah dari segi AI. So pendidikan sekarang memfokuskan kepada AI. So korang semua ni lah sebagai guru muda adalah sebagai pencetus benda tu. Dan juga guru-guru muda ni kebiasaannya korang ni ada lebih kepada terbukalah kepada penggunaan teknologi yang terkini, eksperimen, pedagogi yang baru. Macam yang saya sebut tadi lah, ada AI, ada dari segi AR, VR, semua tu orang kata semua dah di hujung jari korang semua dah. Dia
bukannya seperti yang cikgu-cikgu senior yang kadang-kadang tu orang kata bukanlah tak reti tapi mungkin sedikit perlahan. Ada yang kata okay, nak buat itu ni mungkin susah sikit ataupun memerlukan bantuan. Tapi yalah, kalau kita ni sebagai cikgu muda kan, kita daripada kita masuk ke sekolah, masuk ke universiti sendiri, kita dah terbiasa benda tu. Even dalam assignment pun kita dah terbiasa kan guna teknologi macam AI dan sebagainya lah. Okay, dan kemudian kenalah berani untuk kita cuba pendekatan yang orang kata lagi kreatif lah, dan bukannya hanya bergantung kepada chalk and talk semata-mata. Okay, itulah peranan guru muda untuk orang kata memperkenalkan dunia baru kepada pelajar-pelajar ni yang semakin orang kata kadang tu orang kata murid-murid kita kan lebih advance daripada kita sebenarnya. Kita rasa diri kita dah advance. Aku dah pandai ni, dah pandai tu. Sebenarnya kadang-kadang murid kita lagi advance. Rupanya ada lagi benda yang lagi advance daripada yang kita tahu. Okay. So benda itulah yang menjadi salah satu kriteria penting lah untuk kita ambil tahulah pasal ni selagi korang orang kata masih belajar sekarang ni kan, tengah lagi orang kata ada beberapa sem lagi ni, cubalah tahulah, ambillah sebanyak mana ilmu yang ada, teknologi yang ada untuk korang ni aplikasikan benda tu. Dan biasanya cikgu-cikgu muda ni juga dia punya mindset tu lain. Itu yang penting. Mindset dia dengan cikgu senior yang lain berbeza. Cara buat kerja pun lain. Okay. So biasanya guru muda ni dia punya mindset adalah orang kata lebih kuat lah. Boleh kata lebih kuat lah. Dan sebab apa? Sebab apa lebih kuat? Sebab diorang ni lebih seiring dengan teknologi. Contohlah okay. Kalau dulu waktu yang cikgu-cikgu senior apa semua kan, diorang mana ada track, diorang mana ada Instagram dan sebagainya. Diorang hanya mungkin pada waktu tu hanya ada Facebook saja. Mungkin lah masa tu. Betul kan? Okay. So okay. So benda tu membuka minda lah, mencampahkan minda sebab guru muda ni sendiri yang akan orang kata membina landasan mengikut acuan teknologi itu sendiri. Sebab tahun 2027, okay, sebab saya mengajar RBT dan juga sejarah, dan tahun 2027 rombakan akan dilakukan untuk subjek RBT itu sendiri, di mana subjek komputer akan digabungkan dengan RBT. Okay, so itulah salah satunya. Okay, dia akan mencabarlah juga, okay, untuk korang nak hadap benda tu. Tapi insyaAllah korang mesti boleh punya lah, tak ada masalah pun kan. Okay. Terima kasih cikgu atas pandangan cikgu sebentar tadi. Jadi kita ke soalan seterusnya. Sebagai guru muda, boleh cikgu kongsikan penglibatan cikgu dalam bidang STEM sama ada di dalam sekolah ataupun di luar sekolah? Okay, so ini adalah pelibatan Ya, betul cikgu. Pelibatan dari dalam sekolah. Okay, untuk dalam sekolah adalah saya boleh dikatakan baru saja menjadi guru STEM. Okay, baru saja. Dan alhamdulillah lah, maknanya dengan bantuan parent kepada student-student saya ni yang bawa kendalian saya, alhamdulillah, maknanya beberapa pertandingan lah berjaya kami dapat untuk Gold Award. Contohnya macam Hybrid Invention, Innovation and Design Competition. Kita orang ada masuk untuk VIC, Virtual Innovation Competition, I3DC dan juga WinSTEM. Tetapi kebanyakan yang kami masuk ni adalah lebih kepada online sajalah atas talian. Sebab bila melibatkan sekolah ni, untuk keluar daripada sekolah tu memerlukan orang kata masa yang perancangan yang rapi lah, dan memerlukan surat dan sebagainya. Tapi dengan adanya bantuan lah daripada parent tu sendiri, okay, dengan adanya bantuan parent, alhamdulillah lah, maknanya berjaya juga, okay, untuk masuk yang pertandingan-pertandingan online ni. Dan selain tu
ada juga masuk untuk Malacca Vocational College International Innovation Competition, my MVCIC, okay, pun online juga. Tu pun goal juga. Okay, sebab kita orang hantar 2 team, Form 1 and Form 3. So dua-dua team tu alhamdulillah lah dapat goal award. So kemudiannya untuk yang luas pada sekolah, betul luar daripada sekolah kan? Ya, luar sekolah cikgu. Okay, so untuk luar sekolah ni adalah kepada saya lebih kepada baru saja itu bulan 6 baru saja selesai kata pensijilan dengan Apple ataupun ELC. Okay, so nanti korang bila dah bergelar sebagai seorang guru, okay, korang sahutlah cabaran, korang carilah ilmu, okay, carilah sebanyak mungkin sijil yang korang boleh dapat sebab sekarang ni semuanya online, okay. Macam contohnya macam saya ni, saya apply online je, okay, sebelum ALC, okay, ALC ni stand for Apple Learning Coach. Dia adalah directly under KPM dengan Apple, diorang collaboration. And then sebelum korang boleh jadi ALC, korang kena jadi Apple teacher dulu. So dia ada next step punya lah, okay. Kemudian InsyaAllah pada bulan 1 nanti, okay, bulan 1 nanti saya terlibatlah dengan program di bawah Yayasan Petronas, iaitu sebagai duta guru Petronas. Lepas tu lupa tadi yang pasal dalam sekolah tu ada nak kata kejayaan, bukanlah kejayaan, tapi orang kata macam lebih kepada pencapaian jugalah kan. Macam contohnya hari tu pertengahan tahun, bulan tak silap saya bulan 5 macam tu, alhamdulillah untuk sebelum ni sekolah Taman Keramat tu sendiri tak pernah orang kata menang pun untuk pertandingan roket air, dan alhamdulillah berjaya lah juga kan, dapat tempat keempat daripada 20 di daerah Gombak. Maknanya alhamdulillah lah kan, alhamdulillah rezeki apa semua, okay. Benda tu tak mustahil pun kan. Dan ada juga satu lagi pertandingan pun di bawah Carnival STEM Gombak, iaitu pertandingan game ikut. Okay, game ikut ni lah yang paling saya kata terkejut sebab di sekolah tu tak pernah ada yang masuk langsung. Yang sebab game ikut ni adalah lebih pada coding. Kalau korang tahu mungkin Scratch. Tahu kan Scratch kan? Scratch. Tahu tak? Tahu. Okay. Scratch ni kalau Scratch adalah dia gambar kosong. Di logo dengan orange. So Scratch ni juga boleh untuk sains juga sebenarnya. Nanti boleh dia animation dia untuk sains. So nanti korang boleh lah try explore kan. Mungkin kalau ada kawan-kawan yang di bawah fakulti meta ke apa, mungkin boleh tanya ke apa kan. Sebab dia orang confirm belajar punya Scratch ni. Okay, so punyalah terkejut. Dia orang ni tak ada, boleh kata tak ada basic lah. Budak apa ni, form 4. Student form 4. So dia orang ni tak ada basic. Boleh kata memang tak ada basic langsung untuk coding. So dia orang punya effort dan sebagainya, alhamdulillah dapat juga nombor 4. Tak pernah sebelum ni. So 2 pertandingan untuk Carnival STEM tu alhamdulillah lah dapat tempat keempat. So semuanya dua-dua tu macam satu pencapaian jugalah, pencapaian peribadi jugalah sebab tak pernah lagi untuk menang, untuk dapat pencapaian tu. Okay, alhamdulillah. Okay. Maksudnya dia orang belajar sendirilah cikgu. Ya, dia orang lebih kepada dia orang belajar daripada YouTube, dia orang buat sendiri. Kita sebagai cikgu sebenarnya kita boleh ajar, okey. Yang ni adalah berdasarkan pendekatan saya lah. Okay, pendekatan peribadi di mana saya akan guide, bukannya mengajar tapi guide. Maknanya
kita bukannya okay korang tengok video ni, buat yang ni, buat macam ni. Tak. Kita tak boleh buat macam tu. Sebab in the end of the day, benda tu akan macam kita menyuapkan. Okay, menyuapkan benda tu ke mulut mereka. Diorang tak akan, oh macam mana nak buat ni, nanti bila diorang tertanya-tanya, diorang, cikgu macam mana nak buat ni, cikgu macam mana nak buat ni. Padahal benda tu dah ada depan mata diorang, dah ada depan muka dah. Tinggal nak cari je sikit. So itulah orang kata, dan alhamdulillah lah diorang boleh buat lah benda tu sebenarnya. Itu saja cikgu. Okey. Baik cikgu. Saya pasti berdasarkan pengalaman cikgu ni, mesti akan ada cabaran kan nak boleh dapat achievement tu. Boleh cikgu kongsi apa cabaran yang cikgu hadapi nak dapat pencapaian dalam program STEM ni? Lepas tu macam mana cikgu atasi cabaran cikgu ni? Okay. So cabaran ni memang kita tak nak elak lah kan. Memang kita tak nak elak. Maknanya ke mana-mana saja pun, even kita bukan seorang cikgu pun akan ada cabaran. Even sekarang pun sebagai student pun kita ada cabaran kan. Okay. So untuk cabaran lah untuk sampaikan jadi dapat pencapaian macam tadi lah, tempat keempat dan sebagainya tu adalah dari segi first kesuntukan masa. Itu yang paling utama lah sebenarnya, kesuntukan masa. Sebab apa? Sebab kita sebagai cikgu ni, okay, korang sebagai bakal cikgu ni kena bersedia dari segi mental, fizikal. Sebab apa? Korang, tugas hakiki korang bukan sahaja mengajar. Itu tugas hakiki korang. Okay? Tapi di sebalik tugasan hakiki tu banyak lagi benda lain sebenarnya. So benda tu kita nak susun berdasarkan kita punya keupayaan lah. So kesuntukan masa untuk saya sendiri, saya nak bimbing student-student saya sampaikan terpaksa online sebab memang tak sempat. Sebab lagi-lagi tengah masa pertengahan tahun biasanya sekolah memang akan busy lah. Memang akan busy sangat. So pelajar pun memang akan busy dengan sukan dan sebagainya, memang terpaksa buat online lah. Itu first lah kesuntukan masa. So macam mana nak atasi dari segi kesuntukan masa tu, kebiasaannya saya akan first tadi buat online lah. First buat online. Dan kemudian yang kedua, saya akan up to date lah dengan diorang punya progress. Sebab yalah diorang pun ada kerja diorang. So dan saya pun ada kerja saya juga kan. So memang terpaksa up to date lah. Diorang dia memang akan up to date kepada saya. Okay, dah masuk ke fasa yang mana. Okay. Dan yang kedua, kita buat satu jadual lah. Okay. Pada tarikh hari ni sampailah tarikh bila perlu siapkan apa. Okay, so ada fasa, setiap fasa, fasa 1, fasa 2, fasa 3. Itu dia punya penjadualan lah. Okay, penjadualan. Okay, dan yang kedua dari segi kekurangan bahan. Okay, kekurangan bahan. Yang ni adalah dari segi nak cari bahan tu untuk buat. Okay, macam contohnya untuk buat roket tu pun kami habiskan untuk cari botol saja lebih kurang dalam 30 hingga 40 lah botol digunakan just untuk launch dia punya roket air tu sekali dengan parachute dan sebagainya. Okay, tu untuk satu pertandingan je lah. Okay, dan nak cari tu memang agak susah lah sebab dekat situ, dekat sekolah tu banyak orang kata botol yang tidak sesuai lah untuk digunakan dia. Sebab bila untuk roket air ni memang dia ada dia punya spek dia lah, specification dia, spek dia. So itu satu, sukan bahan. Dan yang kedua untuk yang saya masuk ke VIIC tu, VIIC tu pun ada dari segi kekurangan bahan sebab perlukan cari untuk kayu, untuk dari segi sensor, infrared sensor, itulah bendanya. Bendanya memang kekurangan bahan lah benda tu. Dan cara penyelesaiannya untuk yang biasanya kita orang akan cari online lah. Okay, kita orang cari online dan alhamdulillah lah adalah benda tu kan. Cumanya akan ambil masa yang agak singkat lah. Dan disebabkan benda-benda itulah boleh jadinya masalah yang pertama tadi, cabaran yang pertama, kesuntukan masa. So, sebab tengah cari barang ya cikgu. Dia related lah benda tu.
So bila bahan tak ada, masa pun mati suntuk. Kita nak kejar lagi kepada next phase apa semua, next fasa apa semua. Benda tu. Kemudian yang ketiga, yang ketiga kita nak cari murid yang betul-betul berminat dengan STEM ni. Yang ni sangat susah. Boleh kata bergantung pada sekolah lah. Kalau macam sekolah saya, orang prefer more to sukan. Diorang prefer kepada sukan lah. Diorang untuk STEM diorang agak kurang sikit. Okay. So nak cari pelajar yang ada passion, yang ada skill, yang ada potential untuk masuk ke STEM ni agak susah sikit lah. Sebab diorang ni kadang-kadang diorang tak faham apa itu STEM. Diorang tak faham, nak kena buat roket air. Susah je kan, nak kena campur ini campur itu. Lepas tu nak kena datang, kena korbankan masa apa semua. Itulah cabarannya. Nak kena cari student-student yang ada betul-betul, yang ada potential, yang ada passion benda tu. Sebab nak cari tu, untuk saya dapatkan yang student-student yang bahasa ini, first adalah sebabkan saya sebahagian daripada, kalau dekat sekolah kelas STEM lah. Persatuan STEM. So daripada situlah kita orang buat satu pertandingan. Contoh macam roket tu kan, kita orang buat satu pertandingan roket air. Kemudian kita tengok siapa yang yang champion lah, siapa yang champion dapat lah, gitu je lah. So daripada situlah kita akan buat tapisan demi tapisan lah. So selalunya ramai ke sambutan yang join competition club tu? Kalau hari tu pihak sekolah dah tetapkan, contoh student form 4, student form 4 kena join tandingan STEM, parachute. Kalau korang pernah main kan dekat sekolah ke apa, buat aktiviti ke apa kan, pertandingan telur kebal. Yang korang letak parachute, yang korang lepaskan daripada blok tu, daripada atas, keluar parachute, telur tu jangan bagi pecah. Pertandingan tu lah. So kita orang buat benda tu, kita orang jadilah maknanya daripada situlah. So ramai lah, alhamdulillah lah. Maknanya adalah jugalah yang berminat tu. Tapi tak tahulah, mungkin sebab sebab untuk markah ke apa, tapi yelah, janji diorang join, tu je. Itu saja cikgu? Okay, itu je. Okay. Terima kasih cikgu untuk share yang tadi. Lepas tu daripada cabaran apa semua cikgu hadapi ni kan, mesti cikgu akan aplikasikan semua benda ni dalam teknik pengajaran cikgu kan. Jadi kalau tak keberatan, boleh cikgu kongsikan sedikit strategi yang cikgu guna dalam mengajar subjek yang berasaskan teknologi di sekolah. Memandangkan cikgu kan mengajar RBT, sains komputer. So cikgu kongsikanlah sedikit. Okay. So apa yang biasanya saya buat adalah yang paling apa yang mengikut pemerhatian saya lah. Pemerhatian saya, student-student sekarang lebih kepada gamification. Strategi gamification. So gamification ni ataupun gamifikasi ni adalah salah satu teknik ataupun strategi lah untuk kita jadikan sesuatu PDP tu sebagai permainan. Jadikan ia sebagai satu permainan. Contoh, kalau permainan yang simple, contohnya lah kita buat daripada bulan pertama persekolahan sampailah ke cuti pertengahan tahun, mungkin kita boleh buat satu reward system. Satu reward system di mana apabila student-student kita ni buat kerja yang kita suruh ke, ataupun diorang buat satu projek yang sesuai lah, yang kita macam wow, mungkin diorang boleh kumpul point. Ataupun diorang jawab soalan ke daripada kita, bila kita soal, diorang jawab, diorang dapat markah. Itulah gamification. Kita bagi markah kat diorang. So in the end, bila pertengah tahun, kita dah dapat total markah tu, yang paling tinggi menang. Sebab diorang memerlukan satu, sebab
student sekarang dia orang ni kompetitif tau sebenarnya. Sebab tu siapa-siapa yang mungkin yang geng lelaki apa semua kan, student-student yang main ML apa semua kan, yang main game apa semua kan, yang main ML, PUBG apa semua, dia orang ni game-game ni adalah kompetitif. So kalau yang mana yang main game ni mungkin perasan, biasanya korang akan jumpa student-student yang akan main. Sebab dia orang ni memang jiwa dia orang bersaing. Memang tak boleh lagi benda tu. Dia orang akan bersaing sesama dia orang. Padahal kadang-kadang kita tak bagi hadiah pun, tak ada hadiah pun sebenarnya, tapi dia orang yang on top daripada orang lain. Dia nak conquer ranking lah cikgu. Dia nak conquer ranking antara dia. Nak conquer lah. Dia orang macam, akulah yang first, akulah king lah, cakap je tu lah kan. So bila sebenarnya kadang tu kita tak perlukan keluarkan modal pun sebenarnya untuk kita appreciate dia orang punya persaingan tu. Okay. Dia orang punya usaha dan sebagainya itulah. Dan ada juga yang saya buat sekarang ni pun, mungkin insyaAllah tahun depan yang kot siap, tengah buat untuk permainan dam untuk RBT lah. Maknanya macam Sedina apa semua, macam Monopoly tu pun dibuat sendiri sebenarnya. Okay. Kalau korang tahu, itu menggunakan Canva. Okay. Canva AI. Okay, bila kita guna Canva AI ni, okay, inilah kata salah satu teknologi sekarang. Okay, di mana daripada Canva AI ni, kalau korang nanti korang search lah Canva AI ni bukan sahaja untuk RBT, bukan sahaja, dia untuk kesemuanya. Subjek sains dan sebagainya. Korang boleh buat apps korang sendiri, website korang sendiri untuk game tu. So korang just, dia macam prompt macam ChatGPT je, itu je. Tak orang kata tak lari pun. Senang saja. Rasanya korang kejap je kau boleh catch up benda tu. So nanti kalau mungkin korang nak try kan, mungkin nanti korang akan ada praktikal, korang akan ada kalau dulu latihan mengajar lah kalau zaman saya, latihan mengajar. So mungkin masa tu korang boleh guna lah, apply lah benda ni untuk student-student korang. Confirm lah, memang meriah lah, macam tu lah. Dan untuk yang kedua, biasanya saya akan buat dari segi, saya akan gunakan gallery walk tapi secara virtual je lah. Okay. Secara virtual ni maksudnya atas taliannya gunakan website. Okay, dia ada satu website, saya lupa dah apa nama dia. Dia adalah, kata dia ada elemen gamification juga. Okay, dia berbentuk RPG. Okay, so diorang boleh pusing dalam tu dan kemudian diorang study dari situ. Okay, dan ada benda ni pun saya tahu sebabkan semasa saya yang sambung ke masters saya tu, belajarlah pasal benda ni, dapat tahu. Dan cumanya semasa masters tu lagi advance lah, sebab dia ada korang pernah kenal tak Roblox? Kenal. Okay, so Roblox tu itu dah biasa dengar. Okay, dia ada satu lagi di mana muka korang ni boleh diletakkan dalam tu. Maknanya ikut muka korang. Okay, korang buat avatar mengikut muka korang. So ibaratnya macam korang lah berada dalam game tu. Macam tu. So benda tu orang kata dah saya dah pernah try lah untuk buat dan student-student saya ni. Okay, boleh lah try. Boleh lah try. Nak cuba, okay. Dia nanti boleh try lah benda tu. Selain Roblox, banyak sekarang ni budak-budak biasanya kan Roblox je kan. Macam kadang tu kan, kadang boring kan. Tak, moderator pun main je Roblox Main juga. Best Roblox tengok kenapa main Roblox Tapi tak salah, bukannya kata main Roblox tu salah, tak. Sebab yelah Roblox ni kan kita banyak benda kan dalam tu kan. Kadang tu kadang kita boleh buat kelas pun dalam tu sebenarnya kan. So gunakan sebaiknya. Jangan orang kata, kadang murid-murid ni diorang fikir Roblox ni untuk main game je. Tak juga sebenarnya. Kita kena tukar dia orang punya perspektif tu. Kita tukar daripada perspektif hanya sekadar bermain kepada belajar sambil bermain. Macam tu. So yang selain Roblox tu kita ada Minecraft.
Minecraft ni rasa dah lama kan. Lama Dan cikgu. saya ada pertandingan lagi. Pertandingan di bawah KPM lagi tu. Kalau Minecraft ni. Okay, kita ada Minecraft Education dan kita pun pernah ada apa ni, sekolah-sekolah yang jadi wakil Malaysia lah sebagainya lah untuk Minecraft Education. Okay, benda tu. So benda tu orang kata semua dia dah di hujung jari lah. Dan yang ketiga saya gunakan orang kata problem based learning lah. Okay, problem based learning ni saya gabungkan sekali dengan collaborative learning ataupun senang cerita group work lah. Okay, kerja berkumpulan. Di mana problem based learning ni kita akan bagi satu situasi. Okay. Kita akan bagi satu situasi and then diorang kena fikirkan macam mana nak settlekan benda ni. Okay, kalau macam korang sains kan. Okay. Macam mana kita nak settlekan, nak orang kata nak selesaikan masalah kalau sekarang ni masalah banjir, betul tak? Betul. Okay, isu sekarang masalah banjir. Macam mana kita nak selesaikan masalah banjir ni? Apa punca ni? So daripada situ kita buat satu group. Bila kita dah buat group, itulah collaborative learning. So 2 in 1. 2 in 1. So benda tu orang kata akan diorang bincang, bukannya kita tunjuk okay, masalah ni kita begitu. Tak. Jangan. Bagi diorang. Biar diorang fikir. Okay, bagi diorang fikir. Sebab masa hari tu pun semasa dicerap oleh PPD, okay, PPD Gombak waktu tu, bulan 6 hari tu, okay, dicerap sendiri oleh PPD Gombak, pegawai PPD Gombak. So diorang pegawai ni cakap kat saya. Dia kata, Cikgu jangan seksa diri cikgu. Sebab cikgu akan berkhidmat lama lagi. Cikgu baru je posting, cikgu akan berkhidmat sampai mungkin 50 tahun lagi ataupun 40-50 tahun lagi, lama lagi. Okay, tapi cikgu seksa lah budak-budak. Seksa, okay, bukannya seksa dari segi fizikal, tak, bukan. Seksa maknanya korang suruh buat, okay, korang fikir benda ni, korang buat benda ni, itu je. Korang bagi diorang fikir. Tapi kita at least kita ada sebagai, kita orang kata sebagai pemudah cara saja. Kita sebagai guideline. Okay. Maknanya janganlah diorang sampai tersasar jauh. Itu taklah. Okay. Kita macam kita bagi point, mungkin bagi point sikit-sikit and then diorang akan solvekan benda tu. Itu dia punya point. Jangan kita yang seksa diri. Itu pegawai PD sendiri lah cakap dekat saya. Dia kata jangan seksa diri cikgu nak pakai lama lagi. Biar student-student ni yang fikir macam mana. Macam itulah. So itulah, kita bagi masalah, diorang fikirkan macam mana nak selesaikan. Itu. Jadi itu je kaedah cikgu kongsikan. Iya. Baiklah, dalam tak sedar kita dah sampai ke soalan terakhir. Cikgu dah bagi banyak perkongsian macam pengalaman cikgu, cabaran dan strategi, kaedah pengajaran. Jadi untuk soalan terakhir saya ni, untuk pengetahuan cikgu, sebenarnya majoriti yang dalam ni adalah bakal guru yang akan berkhidmat dalam beberapa tahun lagi lah. Dijangka dalam 2027 kita orang habis. Jadi kami nak minta sedikit nasihat lah daripada cikgu muda. Macam mana kami nak bertahan dalam dunia pendidikan ni? Okay. So sebagai seorang guru nanti, okay, korang kena ingat yang apa ni? So nasihat ni bukan untuk korang, untuk saya sendiri juga. Sebab saya pun baru je posting dan sebagainya kan. Okay, so first apa yang saya boleh kongsikan adalah jangan pernah berhenti belajar. Okay, jangan pernah berhenti belajar. Walaupun korang rasa aku dah master bab ni, aku dah tahu dah bab ni. Tapi jangan ingat benda tu, korang dah master, korang dah boleh ni apa semua. Tak. Banyak lagi benda yang sebenarnya kita tak tahu. Sebab bila kita rasa kita tahu, sebenarnya kita tak tahu benda tu. So contohnya masa pergi ke Hong Kong ni tu, okay, masa dekat master saya tu, pergi ke Hong Kong untuk pertandingan inovasi, okay, di bawah kata under UKM lah, UKM lah yang apa ni settle yang kata penginapan apa semua tu di bawah UKM lah. So boleh kata wakil untuk UKM ke Hong Kong. Kalau dekat Hong Kong tu boleh kata dia orang tempat venue-nya adalah di
kalau macam dekat Malaysia ni Universiti Pendidikan UPSI. Tapi diorang punya education university juga. Pun sama macam UPSI. Kiranya macam UPSI versi Hong Kong lah. Sana. Okay, so kita orang kat sana kita orang bentangkan tentang metaverse. Okay. So pasal metaverse ni, okay, kenapa saya nak share pasal metaverse ni? Sebab metaverse ni berkait rapat dengan gamification, berkait rapat dengan Galileo. Okay, sebab metaverse ni adalah salah antara yang semakin dekatlah dengan student-student ni. Dan daripada metaverse ni lah kita orang kata bawa projek ini ke sana dan present di hadapan lebih kurang berapa yang dalam 5 orang rasanya, 5 orang ahli akademik daripada luar negara lah. Daripada luar negara, daripada Hong Kong sendiri ada, daripada New Zealand ada. So benda tu memang satu pengalaman yang baru. So tapi benda tu mengajar saya satu benda, jangan pernah takut untuk grab the chance, untuk ambil peluang. Okay. Sebab bila kita takut untuk ambil peluang ni, kadang-kadang kita akan fikir, oh asalah aku tak ambil peluang tu, asalah kalau contoh kalau saya tak pergi ke Hong Kong, kenapalah aku tak pergi ke Hong Kong. Padahal ingat senang ke, kita bukan selalu kita dapat macam tawaran, okay, daripada UKM sendiri untuk ke Hong Kong dan sebagainya kan, untuk keluar negara. So ingatlah, maknanya jangan pernah berhenti untuk belajar. Dan dekat Hong Kong tu sendiri pun saya belajar banyak benda. Ada yang daripada Singapura yang buat apps pasal bully, ada yang buat pasal pedagogi dekat kelas dan sebagainya lah, banyak lah. Daripada situlah kita tahu, oh rupanya ada benda lagi yang kita tak tahu sebenarnya. Okay. Dan untuk yang kedua, kita kena jagalah hubungan kita bila kat sekolah nanti. First dengan pentadbir, kedua dengan cikgu-cikgu, dengan rakan sekerja kita lah, ketiga dengan parent, okay, dengan parent, yang keempat dengan student kita, dan satu lagi pihak yang kelima, tukar sapu sekolah. Okay, semua, okay, ahli-ahli dekat sekolah tu kena kita jaga dia punya hubungan. Jangan orang kata, oh aku cikgu, aku malas nak kawan dengan dengan tukar kebun dan nak sorti kan, tak nak tembang apa semua, tak boleh. Sebab dia orang pun sebahagian daripada komuniti sekolah juga. So jangan jangan pernah orang kata mendabik dada lah. Sebab ramai cikgu-cikgu sekarang, even cikgu-cikgu praktikal pun, okay, pemerhatian saya lah, cikgu-cikgu praktikal pun ada yang jenis kata tak bertegur, diorang dalam kelompok diorang saja. Jangan. Make sure korang bergaul. Walaupun korang rasa, oh aku takkan posting sekolah ni, tapi korang yakin ke? Dan korang yakin ke korang takkan jumpa dah cikgu tu? Sebab dunia pendidikan ni yang boleh kata berpusing. Korang akan jumpa yang ni, korang akan jumpa ni, lalas korang jumpa. Dia orang kata berputar benda ni. Korang pusing-pusing orang sama je. Okay. So itu, korang kena jagalah hubungannya. Dan seterusnya banyak pula nasihat Betul. Kami perlukan nasihat cikgu. Okay, yang ketiga adalah ingatlah bahawa klien korang, okay, klien korang iaitu parent dengan student korang. Okay, paling penting student lah. Okay, korang kena ingat di depan korang 30 orang, 40 orang, tak sama dia orang punya perangai, tak sama dia orang punya penguasaan, okay, tak sama dia orang punya masalah. Okay, kalau contohnya dekat Taman Keramat sendiri banyak, lebih daripada 60% adalah pelajar B40, okay, pelajar flat, okay, ada macam-macam lah, okay, itunya perangainya. Dan ingatlah bahawasanya yang bila kita menghadap student-student ni, banyak orang maknanya ada yang rasa oh dia ni nampak ceria, nampak happy, nampak enjoy, gelak-gelak, tapi sebenarnya dia lah yang paling banyak masalah. Okay, masalah cerai dengan family dan sebagainya. Okay, so korang kena ingat benda tu.
be professional. Jangan sembuh. Jangan sembuh je korang rasa ikut emosi, tak, jangan. Dan yang paling penting macam YB Fazina pernah sebut, you touch, you go. Korang sentuh, korang pergi. Itu penting sebab banyak kes sekarang bila korang sentuh, habis lah. Okay, bila korang sentuh je habis. You touch, you go, habis. Okay, benda tu banyak. Sebab tu sampai boleh jadi asexual sebagainya, ada kes sampai lebam. Itulah masalahnya. So benda tu korang kena jaga-jagalah. Okay, dan bila korang dah tetapkan pendirian korang untuk jadi seorang guru, okay, korang kena ingat korang takkan kaya. Korang takkan mungkin ada cikgu yang pakai Lamborghini dan sebagainya kan. Tapi first korang akan tetapkan benda tu. Korang jadi cikgu, korang takkan kaya, percayalah. Maknanya kalau tiba-tiba kan korang datang sekolah, naik Ferrari tiba-tiba kan, confirm lah kena siasat. Confirm lah SPRM datang lah, check balik macam mana, apa yang tak kena ni, macam mana ni. Sebab kita bila jadi seorang guru ni kan, ataupun mungkin korang nanti nak sambung lecturer apa kan, ataupun doktor apa kan semua, kita ni bukannya nak kayakan diri sendiri sebenarnya. Kita takkan kayakan diri sendiri. Sebab bila jadi cikgu ni, kita akan kayakan masa depan orang lain. Okay, masa depan student-student kita. Sebab tu kalau korang pernah dengar kan, mungkin ikut pengalaman korang kan, ustazah, kalau ustazah dia biasa pakai kereta apa? Avanza. Avanza. Tapi tahu tak kenapa dia ambil Avanza? Kenapa dia tak ambil? Padahal lah, boleh dia ambil, contoh ambil Myvi kan, boleh dia ambil Viva ke apa. Tapi kenapa dia ambil Avanza? Sebab apa? Sebab mungkin kalau ikutkan kita punya perspektif, sebab cikgu-cikgu ni biasa kalau setiap tahun anak Avanza hijau. Avanza hijau lah, biasa je kan. Biasa je Avanza hijau. Tapi kenapa Avanza? Kenapa bukan kereta lain? Sebab cikgu-cikgu ni lah yang fikir, okay, kalau aku ambil kereta Myvi, kalau aku ambil kereta Viva, macam mana aku nak angkut budak-budak ni pergi ke tempat-tempat, nak bawa keluar budak-budak. Okay, bayangkan Avanza boleh buat mungkin dalam 6 orang, mungkin 6-7 orang. Sumbat sikit, sardin 8-9. Yang keding-keding apa semua kan, boleh dapat 8-9. So cikgu-cikgu ni biasanya dia orang akan fikir benda tu lah. Dia orang akan fikir, okay, dengan aku beli kereta yang besar ni, semoga aku dapat bawa budak-budak ni untuk keluar, untuk pergi ke program, untuk pergi ke bengkel dan sebagainya. Itulah orang kata, sebab tu kita tak kayakan diri sendiri pun, kita kayakan masa depan orang lain. Kita kayakan masa depan pelajar-pelajar kita. Sebab sekali korang jadi cikgu, selamanya korang akan jadi cikgu. Even korang pencen sekalipun, even korang berhenti pun, korang masih lagi cikgu. Korang masih ada lagi title tu. Orang tetap panggil cikgu. Title cikgu tu. Walaupun korang dah pencen, walaupun korang dah orang kata dah berhenti ke kan, mungkin nak tukar bidang, tapi itulah benda ni. Korang masih akan jadi seorang cikgu. Okay. Itu je cikgu? Itu je. Baiklah. Terima kasih cikgu atas segala perkongsian yang sangat bernilai cikgu share malam ni. Harapnya semua yang cikgu Luqman share tu dapat memberi gambaran jelas bahawa menjadi guru STEM ni sebenarnya memerlukan kesediaan, kreativiti dan juga mindset yang fleksibel lah. Lagi-lagi nak menghadapi cabaran. Lepas tu harap pengalaman cikgu, apa yang cikgu share pasal cabaran, kaedah pengajaran dan nasihat-nasihat cikgu tadi tu sangat kita peganglah sebagai bakal-bakal cikgu ni. Baiklah, sebelum menutup wawancara kita pada hari ini, saya ingin menjemput Cikgu Luqman dan para peserta webinar untuk sesi bergambar dahulu. Tapi nanti nak tunjuk gambar sikit boleh tak? Ada sikit lah, sempat lah kutip sikit kan. Boleh cikgu. Cikgu share dulu tak apa, lagi kita bergambar. Dulu lah. Kita cubalah ada sikit je lah, tak banyak, tapi semoga bermanfaat lah benda tu ni. Okay, sekejap benda tu.
Sekejap. Nak share? Kenapa cikgu? Mana home. Okay. Ini gambarnya. Okay, ini untuk nampak? Nampak? Nampak. Okay, ini untuk anniversary itu. Ini yang peringkat IoT tomorrow. Yang ni tempat ketiga. Okay, tempat ketiga. Tapi yang ni bukannya di bawah saya lah, di bawah kata seorang lagi cikgu. Okay, saya just orang kata just joint venture je lah macam tu. Okay, tempat ketiga. Yang ni inilah untuk roket air. Okay, pertandingan roket air tempat keempat. Ini untuk game ikut. Budak-budak ni lah yang belajar sendiri benda tu. Belajar sendiri pasal buat game ikut tu. Diorang dua ni. Diorang berdua ni yang banyak struggle lah. Okay, yang ni untuk program, yang ni baru lagi. Program Duta Sains Muda. Okay, yang ni di bawah tak silap Petronas juga rasanya. Di bawah Petronas juga. Okay, tapi ni untuk student lah. So yang ni student form 2. Okay, student form 2. So yang ni adalah lawatan ke Sepang. Kita orang melawat tempat bengkel, okay, bengkel untuk baiki kapal terbang. Pesawat kapal terbang. Pesawat lah. Bengkel komponen kapal terbang. So dia orang macam mana dia orang baiki dan sebagainya lah. Dekat lah dia orang baiki dekat Sepang. Kemudian yang ni yang menang gold award tadi, yang ni form 3. Okay, budak form 3, student form 3. So dia orang ni apa sampai boleh dapat gold award, silver award dan juga bronze award. Okay, semuanya orang kata gunakan produk yang sama, kita orang improve je. Okay, ada version pertama, version 2, 3 dan seterusnya. Dan yang ni adalah team saya semasa dekat Hong Kong ni tu. Okay, ini ada lecturer, tiga orang ni lecturer. Okay, dan dua orang ni antara kata penyelia ni lah, supervisor lah untuk projek kita orang. Okay. Okay, kemudian yang ketiga ni, yang ni adalah pembentangan. Yang ni dah cakap, ni semua lecturer daripada luar, doktor dan juga profesor daripada Hong Kong, daripada New Zealand, daripada China pun ada, daripada Singapura pun ada. So dia orang yang judge kita orang punya projek. Okay, itu je kot rasanya. Itu je. Mantap lah cikgu. Okay, itu je. Sikit-sikit, tak sempat nak banyak. Tak apa, itu pun boleh jadi inspirasi kami cikgu. Ada sesiapa yang nak bagi soalan kepada Cikgu Luqman sebelum kita tutup wawancara kita? Kalau nak tanya apa-apa ikutlah, tak kisah apa. Tapi mana yang boleh jawab, saya cuba jawab lah. Tak ada ni? Tak ada, tak apa. Okay, kalau tak ada, kita pergi ke sesi penggambaran lah. Sekejap ya cikgu. Pada media kita. Dah ke? Dah. Sudah.
ucapkan kepada semua rakan-rakan malam ni dan kepada Dr. Anis juga saya ucapkan terima kasih. Dengan ini webinar kita berakhir di sini. Semoga apa yang kita dengar hari ini memberi inspirasi kepada kita semua sebagai bakal pendidik. Yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk yang datang daripada saya. Assalamualaikum dan terima kasih semua. Terima kasih semua. Okay. Diego. Terima kasih Cikgu. Terima kasih Dr. Anis. Dr. Anis, terima kasih korang. Golak korang nanti. Jangan lupa scan QR. Golak korang nanti untuk posting apa semua. Okay, sama. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Terima kasih.